Maxa, kereta siapa tu kau bawa ni? Kereta mak aku bawa pergi berniaga. Mak aku kan berniaga. Mak aku cakap kereta dia bau tak best. Puncinya kita orang pergi pasar. Kita orang beli udang. Lepas tu air udang tu dia jatuh dekat sea. So mak aku minta aku hilangkan bau udang pula. Oh. Kau boleh tolong aku tak, Aziz? Boleh. Macam mana? Ni, easy pembasmi lipas. Easy pembasmi lipas? Boleh Betul. jadi ke? Ada bawaan apple flavour. Aziz, cara guna dia macam mana, Aziz? Kau on dulu enjin kereta. Dah. Lepas tu kau on aircon ni, full volume blower. Lepas tu kau goncangkan tin ni. Goncang. Goncang. Kat situ ada button lock. Ni, Aha. tekan. Tekan. Oh. Okey, ready. Lepas tu biar je dalam 10 ke 15 minit, Maxa. Oi, Maxa, dah 15 minit ni, Maxa. Kau tengok ke? Aku ni tak sabar nak tengok hasil kat dalam kereta mak aku ni. Mesti Ya ada Allah. Oi, situ ada lagi, Maxa. Ya Allah, weh. Kereta mak aku ada lipas, weh. Kereta mak aku ada lipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Easy pembasmi lipas dalam kereta. Boleh basuh masalah lipas dalam kereta dalam rumah, weh. Tadi kau kata kereta kau ada bau udang kan? Kau sekarang cuba bau. Ini bau apple. Wangi siut. Bau dia fresh. Segar je bau dia. Nak pakai kat mana ni, Zik? Ni kau boleh tekan kat beg kuning. Korang tengok sini ada kat beg kuning. Maxa letak link kat bawah. Pergi tengok kat beg kuning sekarang.